Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pelajar baharu UiTM, khususnya ke UiTM Cawangan Perak, yang ini merupakan taklimat bagi hal ehwal akademik sempena Minggu Destinasi Siswa MDS sesi Mac-Ogos 2025. Untuk makluman semua pelajar-pelajar baharu, taklimat ini sangat penting bagi semua pelajar baharu untuk mendapat segala input dan maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal akademik, khususnya sebagai panduan kepada pelajar untuk menghabiskan pengajian sehingga bergraduat insya-Allah. Baik, saya Profesor Teknologis Dr. Nurhayati Baharun, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Perak, akan memberikan taklimat khusus pada hari ini untuk pelajar semua mengambil maklum dan juga menjadikan sebagai rujukan dan panduan sempena Minggu Destinasi Siswa dan akan dibawa sehinggalah pelajar bergraduat insya-Allah. Baik, untuk bahagian hal ehwal akademik UiTM Cawangan Perak, pertama sekali saya ingin menyatakan bagi urusan utama ataupun core business bagi hal ehwal akademik ialah menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kawalan kualiti sebagai sebahagian daripada proses menghasilkan graduan cemerlang di kampus ini. Untuk fungsi utama bahagian hal ehwal akademik atau secara ringkasnya kita dikenali sebagai HEA, iaitu ada 5 fungsi utama, iaitu yang pertama untuk menjalankan segala urusan yang berkaitan dengan pentadbiran am, rekod dan pengambilan pelajar. Yang kedua, pembangunan dan pengurusan akademik. Ketiga, yang berkaitan dengan operasi peperiksaan. Keempat, pengajaran dan pembelajaran, dan yang kelima, pengurusan fakulti ataupun college. Untuk hal ehwal akademik di sini saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan tadbir urus dan juga carta organisasi yang terlibat. Di bahagian hal ehwal akademik di UiTM Cawangan Perak, kita diketuai oleh seorang rektor iaitu Profesor Madya Dr. Nur Hisham Ibrahim, dan beliau dibantu oleh saya sendiri selaku Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik, dan di kampus Tapah beliau dibantu oleh seorang penolong rektor kampus Tapah iaitu Dr. Ahmad Zul Ilmi Alias. Dan untuk di kampus Sri Iskandar, kita mempunyai beberapa college dan juga fakulti. Jadi saya terangkan dulu peranan dan juga komposisi di kampus Sri Iskandar. Untuk di kampus Sri Iskandar, kita ada satu college, sebuah college yang terbesar di kampus Sri Iskandar dan juga terbesar di kampus di UiTM Cawangan Perak, iaitu Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi di bawah Kolej Alam Bina. Untuk jabatan ini kita diketuai oleh seorang ketua jabatan iaitu Town Planner Dr. Kushairi Rashid, dan kolej yang kedua di UiTM kampus Sri Iskandar ini diketuai oleh Dr. Azdan Omar. Baik, untuk bahagian lain yang melibatkan kursus-kursus servicing, pertama adalah daripada Pusat Pengajian Akademi Pengajian Bahasa ataupun ringkasnya dikenali sebagai APB, diketuai oleh seorang ketua iaitu Puan Shimaliza Idris, manakala di Pusat Pengajian Akademi Pengajian Islam Contemporary diketuai oleh Dr. Faiz Hassan. Manakala di Pejabat Hal Ehwal Akademik Kampus Sri Iskandar, saya dibantu oleh beberapa staf untuk mengendalikan pentadbir pengurusan operasi am dan juga bahagian hal ehwal peperiksaan. Untuk operasi am, saya dibantu oleh seorang penolong pendaftar kanan hal ehwal akademik iaitu Puan Hanim Hafizah Ismail. Manakala di bahagian ataupun unit peperiksaan, saya dibantu oleh Encik Rashidi Hamzah. Dan di bahagian college ataupun fakulti, untuk Kolej Alam Bina ataupun Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi,
dibantu oleh seorang pegawai eksekutif kanan iaitu Puan Rosita Haji Muhammad Yaakob. Manakala di bahagian Pusat Pengajian Siswazah yang menawarkan program-program pasca siswazah iaitu di peringkat master dan juga PhD, ada seorang pegawai eksekutif yang membantu iaitu Puan Nur Sazwani binti Muhammad. Dan satu lagi college di kampus Sri Iskandar iaitu Kolej Pengajian Seni Kreatif. Kolej ini dibantu oleh seorang pegawai eksekutif kanan iaitu Puan Nur Faizah Hamdan. Dan di bahagian unit peperiksaan ada seorang pegawai eksekutif kanan yang membantu iaitu Encik Ahmad Ridwan Muhammad Khalid. Baik, kita terus kepada tujuan utama taklimat hal ehwal akademik ini, yang mana ianya menjurus kepada kandungan yang tertera di dalam peraturan akademik universiti. Untuk makluman semua pelajar, pada sebelum ini kita membekalkan peraturan akademik ini dalam bentuk buklet secara hard copy. Namun apabila kita telah pun ke arah digitalisasi, maka hard copy ini tidak diedarkan kepada pelajar. Ianya boleh dicapai melalui laman sesawang HA yang tertera di slide. Jadi boleh tengoklah pautan tersebut. Dan untuk peraturan akademik ini ianya sentiasa disemak secara berkala, manakala kandungan dan juga peraturan-peraturan yang terkandung di dalam peraturan ini, di dalam buklet ini adalah yang terkini. Jadi saya menasihatkan semua pelajar supaya merujuk kepada peraturan akademik yang terkini lah, iaitu kita pakai pindaan 2021 bilangan 1. Baik, apa yang terkandung di dalam peraturan akademik ini ialah ianya menggariskan perkara-perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar dari hari mereka memulakan pengajian sehingga mereka bergraduat. Itu yang saya maksudkan tadi, yang mana peraturan akademik ini adalah terpakai kepada semua sebagai rujukan daripada mula mendaftar sebagai pelajar UiTM sehinggalah bergraduat. Okey, pada mulanya mungkin pelajar-pelajar merasakan peraturan ini tidak begitu penting, tetapi apabila dalam perjalanan pelajar-pelajar menghabiskan pengajian masing-masing, mungkin ada perkara-perkara yang tergelincir dan sebagainya, mungkin ada yang mengulang dan sebagainya, tetapi kita doakan semua pelajar perjalanan dipermudahkan. Maka ini merupakan rujukan utama untuk pelajar melihat apakah tindakan dan juga perkara-perkara yang boleh dibuat sekiranya berlaku sebarang masalah. Dan saya telah nyatakan tadi, untuk peraturan akademik ini ianya sentiasa disemak mengikut keperluan semasa. Dan pelajar boleh melihat complete set bagi peraturan akademik ini daripada portal HCA. Baik, apakah definisi pelajar? Jadi saya pasti semua pelajar-pelajar telah pun mendaftar sebagai pelajar UiTM pada hari pertama apabila kita klik setuju dan kita mendaftar secara dalam talian, maka dengan itu pelajar telah pun secara rasminya menjadi mahasiswa-mahasiswi UiTM. Jadi di sini untuk definisi pelajar tidak terhad hanya kepada pendaftaran sahaja. Sebenarnya untuk menjadi pelajar UiTM ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan. Iaitu pelajar adalah individu yang mendaftar dengan universiti untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran pengajian dan berdaftar khusus pada setiap semester. Jadi kalau semua pelajar melihat kepada definisi di situ, ada 3 perkara yang penting di situ untuk mentakrifkan anda semua sebagai pelajar UiTM. Yang pertama adalah mendaftar secara rasmi, yang mana ianya hanya berlaku sekali sahaja, iaitu semasa menerima tawaran untuk belajar di UiTM. Manakala yang lain-lain itu berlaku pada setiap semester, iaitu membayar yuran pengajian, mendaftar kursus-kursus yang ditawarkan mengikut pelan pengajian masing-masing.
Dan ini merupakan kalender akademik ya bagi sesi Mac Oktober ya, Mac-Ogos 2025, yang mana pelajar perlu cakna ya, iaitu minggu-minggu kuliah, minggu cuti semester dan perkara-perkara lain ya yang perlu diambil ya, ambil penting, especially pada minggu peperiksaan akhir. Okey. Untuk kalender akademik ini, kalau dilihat di sini ya, untuk kuliah pertama, kuliah 1, ianya berlangsung pada 24 hingga 30 Mac 2025, iaitu selama 1 minggu secara dalam talian. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, sekarang ini kita dalam bulan Ramadan dan insya-Allah ya kita akan merayakan ya hari raya Aidilfitri ya, iaitu pada 31 Mac hingga 5 April. Jadi cuti khas perayaan itu berlaku selepas anda semua menjalankan kuliah secara dalam talian. Jadi perlu hadir ya secara dalam talian di lokasi masing-masing ya untuk seminggu sahaja ya. Selepas itu kita break sebentar untuk hari raya and then come back ya ke kampus masing-masing ya secara fizikal, iaitu bagi menjalani kuliah 2 pada 7 April hingga 29 Mei 2025, iaitu selama 8 minggu ya. Dan selepas kuliah 2 kita akan ada 1 minggu cuti pertengahan semester ataupun cuti khas perayaan, iaitu selama 1 minggu ya, iaitu bermula pada 30 Mei hingga 8 Jun 2025. Manakala ya kuliah 3 akan disambung ya pada 9 Jun hingga 13 Julai 2025, iaitu selama 5 minggu. Sebaik habisnya ya minggu ya bagi kuliah 3, maka di situ ya kita akan ya memberi pelajar ya iaitu cuti sempena minggu ulang kaji, iaitu 1 minggu, iaitu pada 14 hingga 20 Julai 2025. Seterusnya, sebaik habis ya cuti ulang kaji, maka pelajar ya yang mana ada peperiksaan akhir akan ya menjawab ya peperiksaan akhir bermula pada tempoh 21 Julai hingga 10 Ogos selama 3 minggu. Dan selepas itu pelajar boleh ya pulang ke rumah masing-masing ya, ke kampung halaman untuk cuti semester selama 7 minggu, iaitu bermula 11 Ogos hingga 28 September 2025. Mengapa saya meletakkan kalender akademik ini di bahagian awal ya bagi taklimat ini? Kerana pentingnya ya kepada pelajar untuk ya mengetahui ya ataupun maklum berkenaan dengan jadual perancangan PDP ataupun pembelajaran dan pengajaran ya bagi semester ini. Kerana kita tidak mahu pelajar mengambil cuti ya semasa kuliah berjalan dan juga melaksanakan perkara-perkara di luar daripada pembelajaran ya semasa semester berlangsung. Baik, yang ini saya petik daripada peraturan akademik ya para 2.21, iaitu status pelajar universiti. Seperti mana yang saya nyatakan tadi ya, untuk takrifan sebagai pelajar ini ada 3. Yang pertama iaitu mendaftar sebagai pelajar pada tarikh ditetapkan, iaitu hanya berlaku sekali sahaja ya dalam tempoh pengajian. Yang kedua, menjelaskan yuran pengajian dalam tempoh ditetapkan, yang ini berlaku pada setiap semester. Dan akhir sekali, mendaftar khusus ya mengikut pelan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan ya, yang berlaku pada setiap semester. Jadi sekiranya 3 perkara ini tidak berlaku serentak, maka pelajar ya akan diberikan status gugur taraf. Ya, jadi yang ini bermaksud jika salah satu daripada 3 perkara ini tidak comply, maka pelajar akan mendapat taraf gugur taraf ataupun GT. Maka di sini pelajar perlu tahu apa yang perlu dilaksanakan ya sekiranya masalah ini ya terjadi. Jadi di sini pelajar ya akan mendapatkan semua input dan juga maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal akademik, khususnya di satu paparan iStudent Portal, yang mana pelajar akan dibekalkan
password ya dan ID masing-masing ya untuk melayari ataupun akses kepada iStudent Portal ya. Saya percaya pelajar ya akan dibekalkan input dan juga maklumat yang berkaitan dengan penggunaan iStudent Portal nanti. Baik. Untuk pelan pengajian, tadi saya ada maklumkan ya berkenaan dengan takrifan pelajar itu, iaitu mendaftar khusus pada setiap semester mengikut pelan pengajian masing-masing. Jadi pelan pengajian ni apa dia? Ya. So di sini pelan pengajian ia merupakan satu kontrak UiTM dengan pelajar. Ya, dan pelan pengajian ini tidak sama ya daripada satu program ke program lain. Jadi di sini sekiranya ya pelajar mendapat tawaran ya untuk mengikuti program, contohnya diploma ukur bangunan ya, maka pelan pengajiannya tidak sama ya dengan program diploma bangunan ya. Jadi di situ perlu cakna ya berkenaan dengan pelan pengajian tersebut. Dan di sini setiap daripada pelan pengajian itu adalah unik, yang mana ianya dijana ya bagi setiap pelajar melalui sistem SIM ya, iaitu sehari selepas pelajar mendaftar ya diri mengikut program yang ditawarkan. Dan melalui pelan pengajian itu ya ianya mengandungi ya senarai khusus-khusus yang perlu disempurnakan. Jadi ini melihat kepada tempoh pengajian ya. Contohnya ada pengajian diploma yang 5 semester, ada pengajian diploma yang 6 semester. Ya. Jadi di sini ianya tidak sama. Jadi bagaimana untuk mengenal pasti pelan pengajian, hanya boleh melihat kepada sistem ya, sistem SIM yang pelajar boleh akses. Dan di sini kursus-kursus yang didaftarkan ya untuk setiap semester, pelajar perlu ya memperoleh grade sekurang-kurangnya grade C untuk lulus. Ya, sekiranya tidak lulus, maka pelajar perlu mengulang semula. Okey. Untuk pelajar yang telah lulus semua kursus yang tersenarai dalam pelan pengajian, maka UiTM akan menganugerahkan pelajar segulung sijil seperti yang ditawarkan pada surat tawaran, insya-Allah. Untuk pengajian ya, pengajian yang saya nyatakan tadi ya, tempoh pengajian ianya tidak sama mengikut program ya yang ditawarkan. Dan kita ada kebiasaannya 5 ataupun 6 semester. Untuk program diploma di bawah Kolej Alam Bina ya, mostly adalah selama 6 semester ya, manakala program ya di bawah Kolej Pengajian Seni Kreatif ya 5 semester, begitu juga di bawah Kolej Pengajian Pengkomputeran, Informatik dan Matematik ya, accountancy dan juga fakulti Applied Science, yang mana program diploma hanya bertempoh 5 semester sahaja ya. Manakala ada juga yang terlibat dengan program sarjana muda ya. Jadi untuk program sarjana muda kebiasaannya ia adalah 8 semester ya. Contohnya kita ada ijazah sarjana muda dengan kepujian seni bina ya, yang mana ianya menawarkan pelajar untuk enrol selama 8 semester ataupun bersamaan dengan 4 tahun. Dan pelan pengajian ini hanya akan berubah dengan semakan kurikulum yang dilakukan oleh fakulti ataupun kolej ya untuk program masing-masing. Dan jangan bimbang ya pelajar, di mana perubahan ini tidak akan berkuat kuasa pada kohort yang sedang berjalan ya. Maksudnya kalau pelajar telah pun mendaftar ataupun menerima tawaran program itu ya bagi semester ini, maka tiada perubahan ataupun pindaan kepada pelan pengajian tersebut sehinggalah pelajar ya bergraduat nanti ya. Sebab apabila berlaku perubahan kepada kurikulum, maka ianya akan diguna pakai ya bermula daripada kohort yang baru. Baik, untuk pendaftaran khusus ya, yang ini dalam para 2.11 ya, yang mana saya petik daripada peraturan akademik tadi, pelajar ya boleh mendaftar secara dalam talian sahaja menerusi iStudent Portal yang saya nyatakan tadi.
Dan apakah jumlah jam kredit yang perlu didaftarkan ya dalam setiap semester? Jadi di sini ya untuk jumlah jam kredit pada minimumnya adalah 12 sehingga 20 unit kredit. Dan pengecualian boleh diberi melalui permohonan dan kelulusan dekan ataupun rektor. Bagi pelajar baharu, saya kira tidak ada masalah ya dari segi memohon pengecualian ya bagi jam kredit yang mengikut pelan pengajian masing-masing ya, terutama dia bagi program diploma. Tetapi mungkin ada bagi program sarjana muda mungkin akan terlibat ya kepada laluan ya yang dimasuk mungkin sebelum ini pernah mengikuti pengajian di peringkat diploma dan ingin ya melanjutkan di peringkat sarjana muda, mungkin di situ boleh dipertimbangkan untuk pengecualian kredit ya. Jadi di sini perlu membuat permohonan. Okey. Dan di sini pelajar sarjana muda semester akhir yang berstatus lulus dibenarkan ya mengambil 24 unit kredit dengan kelulusan dekan ataupun rektor untuk tamat pengajian. Yang ini bagi final year students ya, yang mana mungkin agak ada beberapa masalah ketinggalan ya kursus-kursus yang didaftarkan ya pada sesuatu semester, maka apabila pada tahun akhir mungkin beliau ya perlu laksanakan ya kursus-kursus lain dan mungkin akan menjangkau ataupun melebihi daripada jumlah kredit yang ditetapkan. Perkara ini boleh ya dibenarkan ya untuk pastikan pelajar dapat bergraduat dalam tempoh. Dan bagi pelajar yang berstatus perhatian ataupun P ya, ini pelajar perlu mendaftar hanya 12 kredit sahaja bagi program diploma, manakala 15 jam kredit bagi sarjana muda. Apakah maksud status P ataupun perhatian ini akan saya terangkan dalam slide yang seterusnya. Baik, untuk langkah-langkah pendaftaran ya khusus ini ada 4 langkah ya yang dinyatakan di situ. Yang pertama adalah pra pendaftaran khusus. Bagi pra pendaftaran khusus ini kebiasaannya ia berlaku secara automatik ya mengikut pelan pengajian masing-masing. Okey, walaupun ia berlaku secara automatik ya, pelajar perlu menyemak pra pendaftaran khusus ini ya, especially bila pelajar telah pun memasuki semester 2 dan seterusnya. Okey, untuk semester 1 pun ya pelajar perlu semak ya melihat kepada pra pendaftaran khusus ini adakah ianya bertepatan dengan program masing-masing yang ditawarkan ya, jadi perlu buat semakan. Dan proses yang kedua adalah pendaftaran khusus ya, yang ini adalah muktamad ya untuk pelajar ya membuat validasi ya kepada kursus yang didaftarkan pada semester tersebut. Dan sekiranya ya berlaku ralat ataupun perubahan kepada pendaftaran khusus semasa, pelajar boleh membuat proses untuk tambah ataupun gugur kursus yang berkenaan ya. Semua langkah ini adalah berlaku dalam talian sahaja ya. Dan yang keempat adalah pengesahan ataupun validasi pendaftaran khusus. Kebiasaannya bagi pelajar-pelajar semester 1 tidak ada masalah yang mana pra pendaftaran telah dilaksanakan mengikut pelan pengajian masing-masing, maka dengan itu boleh ya melaksanakan validasi khusus itu secepat yang mungkin ya. Namun begitu mohon buat semakan dululah ya, sebab kita bimbang takut ada berlaku error ataupun mistake ya kepada penjanaan ya melalui sistem. Dan di sini pendaftaran yang dibuat boleh dijejak ataupun audit ya SIM, yang mana perkara ini sometimes ada juga yang bermasalah yang mana pelajar mengatakan beliau tidak mendaftar kursus tersebut ya secara dalam talian ya, dan mungkin pelajar menyatakan okey yang ini mungkin didaftar oleh koordinator program, ataupun mungkin didaftar oleh pensyarah, ataupun mungkin didaftar oleh penasihat akademik masing-masing. Jadi untuk memastikan dakwaan itu betul ataupun tidak ya, kita boleh membuat jejak audit ya. Jadi berhati-hati ya untuk pelajar melihat ya proses-proses ini dengan teliti. Baik, seterusnya ialah
Okey, aktiviti pendaftaran khusus. Baik, untuk aktiviti pendaftaran khusus ya, ianya berlaku ya kalau kita lihat di situ iaitu bagi program pra-diploma ataupun diploma pelajar semester 1 sahaja, yang ini tambah dan gugur pendaftaran khusus pelajar baharu kuliah minggu interim, yang ini sebenarnya tidak terpakai ya, kita tidak ada minggu interim lagi ya, namun di situ boleh ya mula mendaftar khusus iaitu bermula daripada 21 Mac ya, 21 Mac sehingga 11 April 2025 ya. Yang ini pendaftaran bermula kalau diikutkan di situ seawal 17 Mac pun dah dibuka ya. Tapi boleh menyemaklah ya daripada kalender akademik ini untuk melihat ya detail ya lanjut. Dan untuk kuliah bermula tadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, bermula pada 24 Mac ya, iaitu lagi 2 minggu lah ya, kita akan bermula seawal 24 Mac secara dalam talian sahaja selama seminggu. Dan seterusnya kita akan ada iaitu tarikh penting, tarikh akhir pembayaran yuran itu pada 30 April 2025 dan juga tarikh muktamad gugur taraf iaitu pada 7 Mei 2025. Jadi kalau pelajar-pelajar lihat, kita ada highlight ya beberapa tempoh penting di situ yang mana pelajar perlu maklum dan juga cakna ya. Jadi gugur taraf muktamad ya, gugur taraf pertama tadi adalah 7 Mei 2025 dan gugur taraf muktamad adalah pada 30 Jun 2025. Apa maksudnya muktamad dan juga gugur taraf itu saya akan terangkan ya dalam slide yang seterusnya. Baik, untuk pendaftaran sarjana muda dan diploma, bagaimana kita nak lakukan? Yang ini perlu tahu ya, yang setiap daripada kursus kita ada kumpulan. Kita ada kumpulan dan kita perlu pilih kumpulan dengan betul ya, kerana especially bagi kursus yang melibatkan kursus servicing, contohnya kursus daripada kursus CTU ataupun kursus daripada kursus bahasa ya, ia merupakan kursus ya mata pelajaran umum ya, yang mana semua program ada. Jadi di sini untuk kumpulan kita ada banyak kumpulan ya, mengikut kepada program masing-masing. Jadi pilihlah kumpulan itu dengan betul dan setelah pilih kumpulan maka daftarlah ya melalui dalam talian ya. Jadi di sini untuk pra pendaftaran dia tidak ada kumpulan ya, tetapi bila membuat pendaftaran khusus dia ada kumpulan ya yang tersendiri yang mana pelajar perlu mendaftar kumpulan tersebut ya. Jadi pilih kumpulan. Apa akan berlaku jika tidak pilih kumpulan ya? Yang ini pelajar ya akan mendapati kursus tersebut digugurkan secara auto oleh sistem. Jadi di sini walaupun dia dah buat pra pendaftaran, pelajar tidak memilih kumpulan, maka kursus tersebut akan hilang daripada pendaftaran khusus ya dalam talian dalam sistem tersebut. Dan apabila telah digugurkan secara auto, maka pada masa yang sama ia tidak melayakkan pelajar untuk menduduki peperiksaan akhir ya, bagi kursus yang ada peperiksaan akhir. Kalau tak ada peperiksaan akhir pun pensyarah tak boleh nak masukkan markah sebab ianya tidak didaftarkan ya dalam sistem SIM. Jadi dua-dua ya kaedah yang sama ya yang akan dikenakan pada pelajar lah ya kalau tidak mendaftar kumpulan. Dan cetakan sementara ini kebiasaannya ya kita tidak lagi mencetak secara hard copy ya. Di sini pelajar boleh menggunakan telefon pintar masing-masing, mungkin boleh snapshot dan simpan sebagai part of your punya galeri ya untuk sebagai bukti ya apabila telah pun membuat pendaftaran khusus. Jadi di sini perlu simpan ya bukti untuk pendaftaran khusus. Apabila telah pun membuat validasi, maka di sini akan membantu pelajarlah sekiranya ada masalah yang berkaitan dengan kursus-kursus yang hilang daripada pendaftaran ya dalam sistem. Dan satu lagi saya perlu highlight adalah
kumpulan kampus yang betul, ya. Di sini sebab kita ada dua kampus, iaitu kampus Tapah dan kampus Sri Iskandar. Jadi kebiasaannya untuk pemilihan kumpulan ini, pelajar perlu melihat kepada kod kampus. Kalau di kampus Sri Iskandar, pangkal kepada nama kumpulan itu adalah capital A. Ya, capital A itu appear sebagai kampus Sri Iskandar. Manakala bagi kampus Tapah, pangkal nama kumpulan adalah A4. A4 itu adalah kampus Tapah. Ya, jadi di situ ya cara mengenal pasti kampus ya kepada nama-nama kumpulan. Okey, untuk gugur khusus ataupun membuat pindaan perlu dibuat sendiri ya melalui sistem iStudent Portal dalam tempoh yang ditetapkan. Dan sekiranya pelajar tidak pasti, ya, pelajar perlu rujuk dengan penasihat akademik masing-masing. Siapakah penasihat akademik ini? Penasihat akademik adalah pensyarah yang di assign ya ataupun yang dikhususkan, dilantik khas ya kepada setiap pelajar yang mana beliau akan membantu ya pelajar-pelajar dari segi akademik ya daripada mula pengajian sehinggalah bergraduat. Jadi rujuklah dengan koordinator program masing-masing untuk mengenal pasti penasihat akademik ya masing-masing. Dan insya-Allah sekarang ini kita berada dalam talian di mana-mana sahaja ya. Jadi pelajar mungkin boleh semak juga siapakah penasihat akademik ini melalui iStudent Portal ataupun daripada sistem SIM ya apabila telah pun dikenal pasti. Dan di sini sekiranya perlu ya buatlah cetakan ya untuk sebarang pindaan kepada pengguguran khusus. Dan seperti mana yang saya nyatakan tadi, cetakan tersebut adalah sebagai bukti sekiranya berlaku masalah ya kemudian nanti. Okey, untuk pendaftaran khusus bagi pengesahan ataupun walidasi dinyatakan tadi adalah bermula daripada 12 hingga 18 April 2025. Jadi di situ ya pelajar perlu caknalah tempoh validasi ini ya untuk membuat pengesahan melalui sistem ya. Jadi tak boleh biarkan sahaja ya pendaftaran khusus itu tanpa semakan dan tanpa pengesahan. Perlu lengkapkan sehinggalah proses validasi itu berlaku, dan ini merupakan tanggungjawab bagi setiap pelajar ya. Dan akhir sekali ya seperti mana yang dinyatakan sebelum-sebelum ini, cetakan adalah penting ya untuk memastikan pelajar mempunyai bukti ya validasi telah pun dilaksanakan. Dan untuk bukti ya bagi pengesahan ataupun validasi khusus ini penting kerana ia akan menentukan apakah khusus yang akan pelajar duduk untuk peperiksaan akhir sekiranya ada ya. Dan ini merupakan satu semakan penting kepada pelajar to make sure that senarai yang dicetak adalah sama dengan apa yang pelajar ikuti kuliah ya sepanjang semester ya. Jadi make sure tidak ada yang miss ya dalam cetakan tersebut dan juga slip kelayakan duduk peperiksaan akhir. Baik, di sini merupakan infografik yang disertakanlah ya untuk pelajar. Sebab tadi saya ada beberapa slide ya untuk menerangkan proses validasi, gugur taraf dan sebagainya. Jadi infografik ini ya dapat memuatkan semua maklumat yang diperlukan dalam satu page sahaja. Ya, jadi di situ ada proses 1, 2, 3, 4, 5 hinggalah 6 ya. Jadi boleh dapatkan infografik ini supaya pelajar boleh jadikan ia sebagai panduan ringkas ya. Dan ada juga dinyatakan di sini ya, saya nampak ada bayaran di situ. Jadi saya kena alert pelajar. Okey, sekiranya ya proses tambah ataupun gugur khusus selepas tempoh validasi yang dinyatakan tadi, pelajar sebenarnya boleh ya masih lagi dibenarkan untuk add dan drop khusus, tetapi selepas tempoh validasi
pelajar perlu membayar yuran tambahan itu sebanyak RM100 bagi setiap kursus. Jadi yang ini berlaku sebagai penalti kerana tidak comply dengan tempoh validasi. Ya. Macam mana nak dapat percuma? Nak dapat percuma ikut tempoh validasi itu. Ya. Jadi yang itu tak perlu apa-apa bayaran. Okey, gugur taraf pertama tadi yang saya nyatakan dalam kalender akademik iaitu bermula pada 7 Mei 2025 ya, dan apabila pelajar diberikan test gugur taraf ini untuk yang pertama jangan panik ya, sebab kita ada beberapa kes yang mana pelajar menghadapi kesukaran ya untuk contohnya membayar yuran ya pada tempoh yang ditetapkan, maka mungkin di situ ya pelajar alpa ya berkenaan dengan apakah proses yang dibenarkan untuk pelajar mohon penangguhan dan sebagainya. Jadi dia akan dapat GT, maka di sini bila dapat GT ya pelajar boleh memohon rayuan pembatalan gugur taraf ataupun RPGT, iaitu sebaik sahaja 7 Mei sehingga 13 Mei 2025. Dan keputusan RPGT akan diumumkan pada 8 hingga 14 Mei 2025, dan selepas ya pelajar diluluskan untuk RPGT ini perlu membayar yuran, iaitu tarikh akhir bagi yang lulus RPGT adalah pada 21 Mei 2025 ya. Bagi pelajar yang clear cut tiada masalah ya GT, tarikh akhir bayar yuran adalah pada 30 April 2025. Jadi di sini sekiranya pelajar gagal membayar yuran, maka sekatan semakan keputusan peperiksaan dan gugur taraf ya akan dibuat ya. Jadi sebenarnya tidak ada kelonggaran ya kepada pelajar-pelajar untuk membayar yuran ya mengikut tarikh yang ditetapkan. Dan sekiranya perkara itu masih berlaku, maka gugur taraf muktamad akan dijatuhkan itu pada 30 Jun 2025. Baik, ini bagi kes pelajar-pelajar yang menghadapi kekangan ataupun kesukaran untuk membayar yuran ya pada tempoh yang ditetapkan. Pelajar boleh memohon penangguhan yuran ya seawal mungkin. Okey. Bagaimana ini boleh berlaku? Pelajar boleh memohon secara dalam talian. Jadi boleh nampak itu adalah capture ya, screen capture untuk laman sesawang untuk membuat fees deferment. Okey. Jadi di sini untuk permohonan ya penangguhan yuran ini akan mengelakkan pelajar-pelajar daripada mendapat status GT. Ya, jadi kalau ada masalah, bertindak awal untuk membuat penangguhan yuran ya. Jadi mohon secara dalam talian. Dan keputusan penangguhan pembayaran yuran ini akan diumumkan pada 30 April 2025. Kebiasaannya tidak ada masalah untuk mendapat kelulusan bagi penangguhan bayaran yuran ya, as long as pelajar membayar yuran ya pada tempoh yang ditetapkan. Okey, kepentingan bagi pendaftaran khusus ya, yang ini first ya saya nyatakan tadi perlu pilih kumpulan yang betul dan juga kampus yang betul. Tetapi sekiranya perkara ini tidak berlaku, maka ya nama pelajar tidak akan termasuk dalam senarai kelas pensyarah tersebut. Jadi sekarang ini semua proses-proses pembelajaran dan pengajaran berlaku secara dalam talian ataupun secara bersistem. Jadi di sini kita boleh trace ya pelajar-pelajar yang mana tidak mendaftar khusus melalui kehadirannya senarai kehadiran kuliah ya. Jadi kalau nama anda tidak ada di situ, bermaksud pendaftaran khusus tidak berlaku. Jadi pensyarah kebiasaannya akan menyemak ya, kalau ada 30 pelajar dalam senarai kelas ya yang dicetak melalui sistem SIM, maka sepatutnya 30 pelajar yang ada dalam kelas tersebut. Ya, kalau ada 31 bermaksud seorang itu mungkin ya tidak lengkap pendaftaran khusus beliau. Jadi di situ kita boleh detect ya. Jadi pelajar pun boleh detect bila pensyarah
membuat edaran kepada senarai kehadiran, tengok ada tak nama. Kalau tak ada tu bermaksud you have to do something. Ya, maklumkan kepada pensyarah dan maklumkan juga kepada penasihat akademik masing-masing. Dan kebiasaan sekarang ini, ya, kita telah pun melaksanakan digitalisasi, iaitu secara dalam talian kehadiran melalui sistem U-Future. Ya, jadi kita tidak menggunakan secara hard copy lagi, ya, untuk slip attendance. Ya, tetapi masih ada pensyarah-pensyarah yang menggunakan borang kehadiran. Ya, tidak ada masalah as long as we capture and we have the record, ya, berkenaan dengan kehadiran pelajar ke kuliah. Dan khusus tersebut juga, ya, mungkin, ya, tidak disenaraikan dalam slip kebenaran menduduki peperiksaan. Yang ini kalau tidak ada khusus, maka dia akan centralize, ya, dia akan synchronize dengan proses-proses lain juga, ya. Tak ada dalam sistem SIM, maka pada masa yang sama tidak ada juga dalam sistem untuk duduk exam, ya, sebab mereka ni adalah secara synchronize, ya. Dan untuk markah pelajar pun ada masalah nanti sekiranya tidak daftar khusus dan tidak ada dalam senarai. Pensyarah tak boleh nak bagi markah dalam sistem. Ya, pemarkahan berlaku dalam sistem sekarang ini, centralized, ya. Jadi di situ, ya, bahayanya jika tidak membuat pendaftaran khusus dengan betul dan akhirnya kesan kepada pelajar perlu mengulang semula khusus tersebut pada semester yang akan datang. Yang ini yang kita tak nak, ya, berlaku kepada pelajar. Kalau boleh, ya, pelajar ditawarkan untuk 5 semester, maka 5 semesternya lah dia berada dalam kampus untuk tamat dan bergraduat, ya, pada hujung semester ke-5. Ya, kita tak nak berlaku disebabkan kecuaian, ya, pelajar terpaksa tambah lagi semester, ya, daripada 5 kepada 6 semester. Ianya akan membazir masa dan juga keuangan, ya, bagi pelajar dan juga kepada UiTM. Okey. Untuk status ZZ, ya, apakah status ZZ ini? Ya, ZZ ini bukan Zoro, ZZ ini adalah status yang diberikan kepada pelajar sekiranya, ya, tidak hadir ke kuliah tanpa kebenaran mengikut percentage yang dinyatakan, iaitu pada para 2.14.2 di situ menyatakan pelajar yang tidak mencapai kehadiran 80% daripada jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa kebenaran bertulis daripada UiTM tidak dibenarkan duduk peperiksaan akhir khusus. Ya, bagi kursus tersebut, ya, pelajar akan mendapat grade F sekiranya mendapat status ZZ. Okey. Jadi yang ini, ya, perlu ambil maklum, ya, untuk status ZZ ini dia seumpama status pelajar gagal bagi kursus tersebut. Jadi sayanglah, ya, sekiranya pelajar, ya, telah pun mendaftar kursus tersebut, ya, hadirlah, ya, ke kuliah mengikut, ya, jadual yang ditetapkan. Dan sekiranya ada masalah dari segi kehadiran, contohnya sakit ataupun kes-kes kecemasan, maklumkanlah kepada pensyarah. Ya, berilah dokumen sokongan, contohnya CJ cuti sakit ataupun surat, ya, yang mempunyai bukti-bukti, ya, kepada kekangan pelajar, ya, untuk tidak hadir. Jadi di sini komunikasi itu penting, ya, di antara pelajar dan juga pensyarah, ya, dan pastikan, ya, pelajar comply dengan 80% of attendance, ya, sepanjang semester. Dan saya katakan tadi, sekiranya pelajar, ya, diberikan status ZZ oleh jawatan kuasa akademik negeri, ya, untuk status ZZ ni kita bukan simply minta pensyarah bagi pelajar macam tu. Ianya perlu dibentangkan di jawatan kuasa akademik negeri untuk mendapat kelulusan. Apabila mendapat kelulusan, maka dengan itu staf akademik akan tukar, ya, status bagi kursus tersebut kepada ZZ. Apabila ianya mendapat ZZ, pelajar akan diberikan grade F ataupun gagal dan pelajar diberikan denda RM100. Ini, ya, please, ya, take note, ya, perlu ada duit lagi bila dah dapat status ZZ. Ya, jadi dia tak jimat, ya, bila duduk di UiTM bila kita tak comply dengan peraturan akademik.
Okey. Untuk penggantungan pengajian iaitu dipetik daripada para 2.10 iaitu di bawah Akta 174/1976, pelajar yang disabitkan kesalahan akan digantung. Digantung ini maksudnya pelajar tidak dibenarkan mendaftar pada semester yang berikutnya. Okey. Jadi ada kesalahan-kesalahan tata tertib yang pelajar mungkin disabitkan dan perlu akur dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Tata Tertib. Okey, dan sekiranya pelajar tidak hadir ke slot perbicaraan tata tertib pun akan diberikan status gantung. Jadi itu pun perlu ambil maklum. Okey. Dan tempoh gantung tidak dikira sebagai tempoh pengajian. Okey. Diambil kira tempoh gantung diambil kira sebagai tempoh pengajian, yang mana kalau katalah tempoh pengajian 5 semester, jadi kalau katalah na'udzubillah misalnya kalau katalah 1 semester itu digantung, maka dia akan jadi 6 semester. Jadi kita dah tak jadi graduate on time lah. Jadi sila ambil perhatian. Untuk cuti khas ini bagi pelajar yang mempunyai kekangan, contohnya masalah kesihatan semasa dalam pengajian. Jadi untuk cuti khas ini pelajar hanya diberi maksimum 2 kali cuti khas sahaja sepanjang tempoh pengajian bagi pelajar sepenuh masa. Jadi di sini untuk pelajar sepenuh masa lanjut dan separuh masa, tempoh maksimum untuk mendapatkan cuti khas ini adalah 4 kali ataupun 4 semester sahaja. Dan pemberian ataupun kelulusan untuk cuti khas ini kita tak bagi one shot 2 semester terus. Ianya diambil kira untuk 1 semester dan 1 semester. Perlu memohon untuk sepenuh masa, contoh dia nak mohon cuti khas jadi dia boleh dapat untuk sekali cuti khas iaitu 1 semester, dan jika diperlukan untuk cuti khas lagi sekali, perlu mohon another one cycle untuk cuti khas. Okey, jadi tidak boleh continuously untuk 2 semester itu setahun dapat serentak. Okey, ianya adalah by semester. Dan tempoh cuti khas kebiasaannya kita memberi pertimbangan kepada masalah kesihatan. Okey, dan apabila atas masalah kesihatan, tempoh cuti khas itu iaitu selama 1 semester itu tidak akan diambil kira sebagai tempoh pengajian. Jadi kalau katalah pengajiannya adalah 5 semester, maka mungkin dalam pengajian itu ada 1 semester adalah cuti khas. Dalam sistem pelajar masih lagi comply kepada 5 semester sebab tidak diambil kira semasa semester cuti khas. Namun bagi sebab-sebab lain yang ini kita akan ambil kira sebagai tempoh pengajian dan statusnya adalah PG penaguhan. Kalau status yang disebabkan masalah kesihatan, kita akan bagi status CK cuti khas CK. Dan pelajar yang belum membayar yuran pengajian perlu membayar RM55 untuk mengekalkan status sebagai pelajar. Okey, walaupun cuti khas perlu ada yuran RM55. Okey, lagi satu adalah status tangguh pengajian ataupun TG. TG ini adalah kes-kes khas yang diberi kelulusan oleh UiTM kepada pelajar mengikut kepada justifikasi kukuh. Yang mana bagi TG ni dia adalah kes-kes selain daripada masalah kesihatan, tetapi adalah satu kes khas yang kita dapati is not bawah kawalan pelajar. Jadi untuk tangguh pengajian ini ianya tidak diambil kira ia tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian pelajar. Dia sama dengan CK tadi. Jadi TG ni adalah CK selain daripada yang menghadapi masalah kesihatan, dan sama pelajar perlu bayar
yuran RM55 untuk pengekalan status pelajar. Dan penangguhan tadi, PG yang saya nyatakan tadi adalah selain daripada masalah kesihatan dan selain daripada TG, ya, yang mana ianya akan diambil kira dalam tempoh pengajian pelajar. Dan satu lagi, prestasi yang tidak memuaskan dalam pengajian, ya, yang mana pelajar akan diberikan status D ataupun diberhentikan, ya. Dan D ni ada sampai 7 kategori, ya, iaitu D1 apabila himpunan purata nilai grade pelajar pada satu semester itu kurang daripada 1.8. D2 adalah apabila HPNG kurang daripada 1.8 selepas status P1, D3 dan sebagainya, ya, as appear on slide, ya, jadi pelajar boleh tengok di situ. D4 pula kalau gagal satu kursus itu bagi kali ketiga, ya, D5, D6 dan D7. Jadi di sini perlu maklum juga ada beberapa kategori sahaja yang diberhentikan ini dibenarkan ataupun layak untuk membuat rayuan masuk semula, ya. Jadi ataupun rayuan meneruskan pengajian ataupun RMP. Jadi kita tengok slide yang seterusnya. Okey, bagi rayuan meneruskan pengajian, ya, jadi kalau kita lihat di situ untuk pelajar yang gagal dan diberhentikan dalam peperiksaan yang baru berlalu. Baru berlalu tu maksudnya dia tidak ada lapse, ya, satu semester itu. Contohnya kalau katalah semester ini beliau, ya, pelajar mengambil beberapa set khusus, ya, mengikut pelan pengajian dan mungkin result, ya, yang keluar, ya, pelajar diberikan status D. Jadi di sini pada semester yang berikutnya perlu membuat permohonan, ya, immediately, ya, perlu membuat permohonan untuk RMP. Tapi sekiranya pelajar duduk diam, ia tidak membuat permohonan, jadi dia nak masuk lagi satu semester, tidak dibenarkan. Jadi kita tidak boleh ada gap untuk permohonan itu, ya. Ia mesti dibuat sebaik sahaja keputusan peperiksaan diumumkan, ya. Jadi di sini untuk pelajar meneruskan pengajian, ya, atau membuat permohonan ini melalui iStudent Portal dan keputusan tersebut akan ditetapkan, ya, akan dipertimbangkan di Jawatankuasa Akademik Negeri, ya, yang dipengusikan oleh Rektor. Dan tempoh permohonan itu selama 14 hari sahaja selepas tarikh keputusan peperiksaan diumumkan secara rasmi. Contohnya hari ini kita pun telah buka, ya, keputusan iaitu pada jam 11 tadi, ya, pelajar-pelajar UiTM telah pun boleh akses kepada keputusan peperiksaan masing-masing yang baru berlalu. Maka sekiranya, ya, ada di antara pelajar-pelajar yang diberikan status diberhentikan, maka bolehlah buat permohonan dalam talian, ya, serta-merta sehinggalah 14 hari selepas tarikh hari ini, ya. Jadi kena comply dengan tempoh tersebut, ya. Selepas daripada 14 hari maka kita tidak akan proses permohonan, ya, untuk RMP. Dan setiap permohonan akan dikenakan charge iaitu RM50. Okey, jadi yang ini mohon, ya, maklum, ya, untuk pelajar. Dan apakah syarat rayuan? Okey, syarat rayuan di sini kalau dilihat di situ hanya dibenarkan sekali sahaja dalam tempoh pengajian. Jadi kalau katalah ada 5 semester dalam pengajian diploma, maka kalau katalah pada satu semester itu diberikan status diberhentikan, maka hanya boleh buat sekali itu sahaja. Kalau ada semester yang lain pun dapat diberhentikan, maka tidak layak untuk mohon rayuan lagi, ya, sekali sahaja sepanjang pengajian. Dan kategori mana yang dibenarkan untuk buat rayuan, ya, kalau dilihat di sini hanya kepada kategori diberhentikan D3 sehinggalah D7 sahaja, ya. Jadi untuk D1 dan D2 tidak layak untuk buat rayuan. Okey. Dan juga ada satu lagi klausa yang membenarkan, ya, rayuan juga boleh dibuat, ya, kepada pelajar yang diberikan status GT
pada satu semester yang berlalu. Jadi GT yang tidak settle, ya, contohnya tadi saya ada memaklumkan berkenaan dengan status GT, ya, ada kita punya rayuan pembatalan guru-guru taraf dan sebagainya, tapi kalau sekiranya pelajar masih tidak ada tindakan dan masih lagi dalam sistem tidak hapus, ya, status GT, maka apabila ingin menyambung pengajian, ya, yang seterusnya, boleh mohon, ya, untuk semester yang berikutnya. Okey, dan di sini bagi pelajar yang berjaya, ya, ataupun lulus RMP, mod pengajian akan bertukar kepada mod SML. Dia bukan lagi mod sepenuh masa, ya. Jadi bila tukar kepada mod SML, maka dengan ini yuran pengajian yang dikenakan kepada pelajar adalah pada kadar pengajian separuh masa, ya, which is lebih mahal sedikit daripada sepenuh masa, ya. Yang ini perlu cakna, ya. Ini adalah kesan-kesan apabila kita tidak comply kepada aturan yang telah ditetapkan daripada awal pengajian, ya. Okey, untuk komponen peperiksaan ada 3, ya, secara umumnya, iaitu peperiksaan akhir yang kita akan laksanakan pada penghujung setiap semester, iaitu selama 3 minggu, dan kita juga ada peperiksaan khas. Apakah peperiksaan khas? Ini adalah khusus yang kita beri, ya, kelonggaran ataupun peluang kepada pelajar-pelajar yang berada di semester akhir. Contohnya, ya, bila berada di semester akhir dan kalau katalah, ya, ada 1 atau 2 kursus, ya, yang ada peperiksaan akhir tersebut gagal, maka pelajar ini layak untuk menduduki peperiksaan khas tanpa mengulang semula pada semester yang berikutnya. Jadi kita sebenarnya nak bantu pelajar ini supaya tidak membazir masa, ya, dan juga kos, ya. Jadi khusus bagi peperiksaan khas ini hanya boleh dimohon untuk yang ada peperiksaan akhir, ya. Jadi hanya dibenarkan 2 kursus sahaja. Dan apakah syarat lain? Untuk menduduki peperiksaan khas ini, pelajar mestilah mencapai 50% markah, ya, dalam kerja khusus, ya, bagi penilaian berterusan. Okey, contohnya bagi satu kursus tersebut, ya, yang gagal tersebut, untuk coursework ataupun kerja khusus, ya, di dalam silibus itu menyatakan katalah markahnya adalah 40 markah, ya, iaitu markah penilaian berterusan. 60 markah adalah ataupun 60% adalah daripada final exam. Maka daripada 40% itu, we have to make sure that pelajar mendapat 50% daripada 40% itu, ya. Ataupun kalau katalah markah dia 40, maka pelajar perlu capai 20 sekurang-kurangnya dalam markah kerja khusus itu untuk melayakkan beliau duduk peperiksaan khas, ya. Kalau markah tersebut tak capai, maka pelajar tak boleh ambil peperiksaan khas. Jadi please take note, ya, untuk pelajar-pelajar yang berada di semester akhir, untuk monitor, ya, kerja khusus supaya sekiranya berlaku kegagalan, pelajar layak untuk duduk peperiksaan khas. Satu lagi adalah peperiksaan intersesi, yang ini pun sama, iaitu khusus yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar di dalam pengajian. Dan hanya dibenarkan untuk 2 kursus saja. Ia merupakan kursus yang kita tawarkan semasa cuti semester yang panjang, ya, yang mana bagi tempoh intersesi ini dalam kalender akademik pun ada, iaitu kebiasaannya kita akan tawar pada sesi Ogos ataupun sesi September. Pelajar perlu hadir kuliah selama 5 minggu di dalam kampus masing-masing, ya, untuk 2 kursus yang didaftarkan. Jadi apa kepentingan ataupun faedah kepada intersesi ini? Untuk memastikan pelajar yang mana ketinggalan kursus-kursus mengikut pelan pengajian masing-masing boleh catch up untuk graduate on time, ya. Itu kelebihan kepada intersesi. Okey, peperiksaan kehadiran adalah wajib,
ya, wajib ya, yang mana appear dalam slip kelayakan duduk peperiksaan itu, maka perlu hadir ya. Sekiranya tidak hadir, maka akan ada implikasi lain yang kita akan kenakan kepada pelajar ya. Jadi di sini saya akan terangkan kemudian. First ya, bagaimana ya untuk memastikan anda hadir dengan jayanya ya ke kursus-kursus peperiksaan yang telah pun dijadualkan. Perlu mengenal pasti tempat ya, tempat ataupun lokasi peperiksaan. Sebab kita tahu kampus ya adalah kampus yang besar dan kita banyak bangunan dan kita banyak lokasi-lokasi dewan dan sebagainya. Jadi perlu ya kena pasti dengan baik sebab kita tak nak pelajar lewat ya hadir ke dewan peperiksaan. Jadi di situ ya perlu juga melihat kepada jadual waktu peperiksaan. Jadual waktu itu mengikut tarikh dan juga mengikut slot sama ada pagi ataupun petang, dan sekiranya tidak hadapi kekangan untuk hadir peperiksaan akhir, boleh memohon kebenaran secara rasmi ya. Jadi bila ada kebenaran ya untuk tidak hadir ini, maka pelajar ada peluang untuk resit ya kod kursus tersebut ya mengikut prosedur yang ditetapkan ya, tanpa perlu mengulang another semester. Jadi di sini perlu faham peraturan-peraturan peperiksaan yang ditetapkan. Dan di sini merupakan infografik bagi peperiksaan khas dan dalam peraturan akademik ya program diploma dan sarjana muda. Ya, jadi boleh semaklah ya infografik ini dari segi bila tarikh kuat kuasa, dari segi definisi siapa yang layak, syarat ya, grade yang diperolehi dan juga syarat bagi pelajar lama. Okey, sekiranya pelajar tidak sihat ya ataupun menghadapi masalah kesihatan semasa peperiksaan berlangsung, pelajar boleh dapatkan sijil cuti sakit ataupun MC daripada mana ya, iaitu daripada hospital atau klinik ataupun pusat kesihatan kerajaan, ataupun yang paling terdekat adalah pusat kesihatan UiTM di kampus masing-masing, atau dan perlu mengisi borang permohonan kebenaran tidak duduk peperiksaan dan diserahkan ya ke unit hal ehwal peperiksaan dalam tempoh 24 jam, iaitu selepas tamatnya peperiksaan yang tidak dapat dihadiri oleh pelajar. Jadi tempohnya hanya 24 jam ataupun sehari sahaja ya. So please alert ya bagi kes untuk calon sakit ataupun kemalangan. Untuk kebenaran tidak menduduki peperiksaan ya, kita akan mengemukakan permohonan tersebut ya kepada Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik dengan dokumen-dokumen sokongan ya yang berkaitan, dan apabila mendapat kelulusan, pelajar akan mendapat status XX ya. Jadi ada status XX itu adalah mendapat kebenaran tidak menduduki peperiksaan akhir. However, bagi pelajar yang tidak membuat apa-apa dan tidak hadir peperiksaan saja-saja tanpa reason ataupun justifikasi, maka pelajar akan diberikan status YY ya. Dan status YY ini seperti mana ZZ tadi akan mendapat grade gagal ataupun grade F ya. Setelah mendapat grade F itu, pelajar akan dikenakan tindakan bayaran proses sebanyak RM100. Dahlah fail, kena bayar lagi. Jadi janganlah ya terjerumus dengan masalah ini ya. Jadi kita dah ada platform dan juga prosedur untuk tidak hadir dengan kebenaran, maka usahakanlah ya cara tersebut rather than kita mendapat grade F dan status YY dan bayar 100. Okey, ini merupakan skim pemarkahan ya di seluruh sistem UiTM, yang mana setiap selang markah itu mempunyai maksud kepada grade-grade ya yang tertentu. Ya, jadi di sini selang markahnya adalah daripada grade F sehinggalah ke grade A+. Ya. Jadi di sini pelajar ya untuk lulus ya dengan jayanya, maka sekurang-kurangnya pelajar mesti mendapat markah 50 minimum
ya. Jadi 50 dan ke atas itu adalah ya markah lulus, ya, dan lulus cemerlang apabila pelajar mendapat markah 90 dan ke atas, iaitu mendapat grade A+ dan juga 80 hingga 89, ya, kategori cemerlang. Dan apabila keputusan dibentang, ya, dan dinyatakan dalam slip keputusan peperiksaan kepada pelajar, ini adalah kod-kod ataupun status yang akan anda lihat, ya. Contohnya, sekiranya pelajar mendapat anugerah dekan pada satu semester, maka pelajar akan mendapat status AD, ya. AD itu adalah singkatan kepada anugerah dekan. Kalau tamat, ya, pelajar akan mendapat status TM, ya. Kalau anugerah naib chancellor, maka dia akan diberi status ANC dan sebagainya, dan gagal dia akan diberikan status D, ya. Jadi di sini untuk pelajar lulus, ya, minimum mestilah mendapat, ya, himpunan purata nilai grade iaitu pada 2.0, ya, untuk mendapat prestasi yang memuaskan. Dan anugerah dekan, ya, adalah kepada pelajar yang memperolehi purata nilai grade pada satu semester itu, iaitu pada minimum 3.5 bagi sekurang-kurangnya 12 unit kredit, ya, yang mana ianya tidak termasuk kursus yang dalam bentuk lulus gagal. Ya, contohnya ada program yang mempunyai kursus latihan praktikal, ya, ataupun latihan industri, dan kursus tersebut hanya lulus gagal, maka yang ini kita tidak akan ambil kira untuk memberi anugerah dekan, ya, hanya kepada kursus yang ada nilai grade sahaja. Okey, bagi anugerah naib chancellor, ya, ini merupakan anugerah kepada pelajar apabila pelajar memperolehi anugerah dekan pada setiap semester, ya, sehinggalah mereka bergraduat, ya. Yang ini kita tidak ambil kira lah, ya, bagi semester yang ada latihan industri, ya, sebab latihan industri tadi kan ada yang lulus gagal sahaja. That's why dia tidak boleh dikira untuk anugerah dekan, ya. Jadi sekiranya, ya, katalah pengajian tu 5 semester dan every semester mendapat 5 semester semua mendapat anugerah dekan, maka pada hujung semester kelima status pelajar akan mendapat ANC, ya, anugerah naib chancellor. Kita doakanlah, ya, supaya semua mendapat anugerah dekan nanti, insya-Allah, ya. Aminkan doa saya ini. Okey, untuk perhatian kepada pelajar sarjana muda, ya, untuk pelajar ini, ya, bagi sarjana muda, ya, kalau di UiTM, ya, kampus Rik Iskandar ini yang masuk melalui laluan, ya, lepasan SPM ada satu saja, iaitu sarjana muda dengan kepujian seni bina. Pastikan, ya, pelajar telah pun tamat, ya, dengan menduduki kod khusus EET 699. Ini merupakan keperluan, ya, daripada KPT, iaitu pelajar wajib, ya, wajib lulus EET 699 bagi pelajar sarjana muda sahaja untuk tamat bergraduat, ya. Kalau tak lulus, maka pelajar perlu, ya, hadir untuk settlekan kod ini dulu, ya. Jadi pastikanlah, ya, bagi pelajar-pelajar sarjana muda, dan juga CJ MUET lah, ya. Ini adalah requirement, ya, untuk enroll, ya, program di peringkat sarjana muda. Okey, dan pastikan CJ MUET itu adalah berstatus lulus dan tidak tamat tempoh, sebab dia ada tempoh, ya, bagi CJ MUET ini, dan perlu masukkan ke dalam sistem SIM, ya, sebagai syarat bergraduat nanti. Jadi pelajar-pelajar, ya, yang mana berkaitan, ya, perlu kemukakan CJ MUET ini, ya, kepada fakulti masing-masing untuk kita masukkan, ya, dalam sistem. Okey, tadi saya ada mention about perhatian, ya, status perhatian tadi, ya.
perhatian adalah bagi prestasi pelajar yang tidak memuaskan pada satu semester. So kita ada beri 2 cycle ya untuk perhatian ini. Iaitu cycle 1 P1, perhatian pertama apabila pelajar memperolehi HPNG antara 1.8 hingga 1.99 pada sesuatu semester. Okey. Dan apabila dia dapat P1 ini pada current semester, maka semester yang akan datang dia tidak boleh mendaftar khusus melebihi 12 jam kredit ya pada semester tersebut. Itu bagi diploma ya. Kalau bagi degree 15 jam kredit. Ya, kerana ia merupakan syarat apabila pelajar diberikan status perhatian. Okey. Tetapi apabila beliau ya masih lagi mendapat status perhatian pada semester depan itu, walaupun dah daftar less credit 12 jam ya, 12 jam ataupun 15 jam bagi sarjana muda dan still tak perform lagi, di mana pada semester depan itu dia mendapat HPNG kurang daripada 2, maka dia akan dapat P2, perhatian yang kedua. Okey. Jadi yang ini perlu ambil perhatianlah kepada pelajar-pelajar ya, supaya tidak terjerumus dengan status ya perhatian ini. Okey, untuk rayuan ini boleh dilaksanakan bagi khusus yang ada peperiksaan akhir. Contohnya apabila keputusan peperiksaan diumumkan, contohnya pada hari ini kan ramai senior-senior ya pelajar telah pun mendapat result dan katalah ada khusus peperiksaan akhir tu yang dia rasa dia boleh buat, dia yakin dia boleh dapat A, tetapi katalah keputusan yang dia dapat C. Jadi dia tidak puas hati dan dia ingin membuat semakan semula, boleh ya kemukakan rayuan tersebut ya, dan perlu membayar yuran proses ya bagi rayuan tersebut RM50 bagi setiap kursus. Okey, dan suka diingatkan untuk rayuan ini hanya kepada kursus yang ada final exam sahaja. Dan di mana untuk dapatkan semua borang-borang ini ya, seperti mana yang saya nyatakan daripada awal tadi, kita dah ke arah digitalisasi ya. Jadi kita dah tidak ada hard copy sebenarnya ya. Jadi boleh mendapatkan borang-borang ini ya dalam format PDF ya, iaitu di laman sesawang masing-masing lah di kampus TAPA dan juga di kampus Seri Iskandar ya, boleh download daripada situ. Dan ini merupakan kitaran akademik ya bagi pelajar daripada mula mendaftar di UiTM sehinggalah tamat bergraduat. Jadi boleh kita nampak di dalam bentuk circle kan. Jadi untuk one circle, complete one circle adalah 1 semester. Jadi kalau ada 5 semester, maka ada 5 circle yang kita kena lengkapkan sehinggalah kita tamat bergraduat insya-Allah ya. Jadi untuk mudah ya ingat ya kepada proses-proses ini, boleh gunakan ya infografik ini ya bagi rujukan dan juga panduan pelajar ya supaya sukses dalam pengajian. Dan juga saya perlu ingatkan ya, kita dalam dunia digitalisasi, saya nak sebut digitalisasi ni pun tersasul juga ya. Kita banyak ya menggunakan platform-platform di dalam talian ya, dan juga kita telah pun didedahkan dengan AI ya, artificial intelligence di merata-rata ya dalam operasi dan juga dalam proses kerja, dalam proses pembelajaran. Kita tidak boleh elakkan ya semua budaya-budaya yang telah pun kita alami sekarang ini, maka dengan itu ya untuk isu plagiarism ini didapati lebih meningkat ya. Jadi pelajar ya perlu cakna ya, untuk plagiarism ini kita ambil tindakan tegas ya kepada pelajar-pelajar yang terlibat. Jadi bagaimana kita nak kena pasti ataupun kita nak detect berlakunya plagiarism ini, kita ada pelbagai aplikasi ya dan juga software yang boleh detect ya kepada plagiarism ya dalam kerja-kerja akademik yang dilaksanakan oleh pelajar. Jadi ingat ya, untuk plagiarism is a wrong morally and legally ya. Jadi kita boleh ambil tindakan. Jadi ini salah satu daripada elemen plagiarism lah, tapi ini zaman
saya dululah waktu saya study gunakan hard copy ya. Kalau dulu nama nama yang you all nampak dekat slide ni dia panggil toyol ya. Yang ini nota ringkas yang dibuat secara seninya, yang mana ianya diselindungkan di dalam poket ya, diselindungkan di celah-celah baju ya, ada juga disimpan di dalam pencil case dan sebagainya, dan dibawa masuk di dalam dewan peperiksaan. Dan kita telah pun berjaya ya menangkap pelajar yang terlibat, dan ini merupakan contoh ya bukti bahan-bahan yang dibawa di dalam peperiksaan bagi tujuan meniru ya. Dan ada juga menggunakan kalkulator ya. Kalkulator kita benarkan pelajar bawa masuk ya, sebab ada kursus-kursus yang memerlukan penggunaan kalkulator, tetapi kalkulator itu telah pun disalahguna ya. Jadi dia attach pula dengan nota ringkas ya, dengan cover kalkulator tersebut ya. Dan juga di handphone ya, ini merupakan handphone lama ya, handphone Nokia, tapi handphone sekarang ni lebih canggih dan sangat berisiko tinggi ya untuk plagiarism ini ya. Yang terkini ada pelajar yang menggunakan ChatGPT ya melalui handphone untuk meniru ya. Jadi itu pun salah satu daripada risiko yang terkini apabila dunia AI ini telah pun berlaku dalam hidup kita ya. Tidak terkecuali juga dalam elemen-elemen untuk meniru ini ya. Jadi berhati-hatilah ya supaya pelajar tidak terjebak. Okey, jadi apakah tindakan yang kita akan kenakan kepada pelajar yang telah pun disabit kesalahan? Ya, mereka akan disenarai hitam dan tidak dibenarkan menyambung pengajian di UiTM lagi. Kita akan blacklist lah ya. Jadi bila kita dah tahu pelajar ini ya disenarai hitam, maka tidak ada peluang mereka ya untuk sambung di UiTM. Okey, sedikit aktiviti akademik yang telah dilaksanakan bagi pelajar-pelajar yang sebelum ini. Pelajar bukan hanya perlu fokus kepada akademik ya, tetapi perlu ya bergiat aktif juga dalam aktiviti lain seperti sukan, kebudayaan ya, komuniti ya, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ya kejayaan yang dicapai oleh pelajar-pelajar sebelum ini. Okey, dan kita mendoakan supaya semua pelajar akan bergraduat dengan jayanya, dan insya-Allah ya untuk sesi anugerah ya penyampaian sijil ya scroll masing-masing akan dilaksanakan ya di Dewan Agong ya Tunku Naib Chancellor ya di UiTM Shah Alam. Jadi di situlah ya ibu bapa, saudara mara dan pensyarah ya, dan kami semua meraihkan kejayaan ya pelajar semua. Dan ini sedikitlah ya gambar bagi memotivasikan semangat ya pelajar-pelajar untuk bergraduat ya dalam tempoh yang ditetapkan. Jadi dengan itu saya mewakili pengurusan ataupun mewakili UiTM Cawangan Perak mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru ke UiTM ya Cawangan Perak. Dengan itu saya sudahi dengan ucapan ribuan terima kasih dan selamat maju jaya kepada anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.